Hai semua, apa khabar? Ya Allah, lama tak jumpa. Okey, hari ni aku ada cerita baru. Kan aku dah berapa banyak kali nak abang kampung cerita. Aku nak cerita tapi aku tak tercerita-cerita pun. So hari ni baru ada kesempatan untuk aku share story dengan hampa. Setelah aku duduk lepak dengan mak menakan aku banyak hari. Dengan ramailah adik-beradik aku. Tiba-tiba keluarlah cerita pasal mak menakan aku. Hai otak jenuh tu. Dia cerita dia pasal depa ni bersembang. Tiga adik-beradik. Kakak sulung, tumpah rogayah, lepas tu tumpah cik dengan arwah mak aku, tumpah intan. Tiga orang depa bersembang. Dan ni masa time depa bersembang ni mak aku duk sihat lagi lah. Lepas tu tiba-tiba mak aku ni bunyi kat mak menakan aku, kat kak dia kat sulung tu. Kak Iyah, Tan abang ni. Alhamdulillah Kak Iyah, Tan tak payah susah hati dah. Nanti kalau kata Tan nanti mati, Tan duduk kat rumah Hani. Rumah Hani dekat saja dengan Alok Merah. Alok Merah kan tanah tok aku. Jadi semua kebanyakan family aku dikebumikan kat situ. Jadi mak aku pun sebut lah, Alhamdulillah lah dia kata. Pasal dia duduk dekat rumah adik aku. Rumah adik aku dekat dengan KMC. Jadi dekat dengan Masjid Alok Merah. Jadi kalau kata Tan nanti tak ada, apa-apa nanti dia akan buat daftar jenazah Tan atas nama Tan. Alamat dekat lah dengan Alok Merah tu. Kalau lah kata Tan nanti mati dekat rumah yang rumah Tan, susahlah dia akan pilih dekat Bukhari. Pasal rumah Tan dekat dengan Masjid Bukhari. Jadi elok lah, bagus sangat lah Tan duduk dekat rumah Hani ni. Tapi itulah, tak tahu pula dengan Kak Iyah no. Kak Iyah lagu mana cerita? Awak pasal apa dengan aku? Dok tak tahu lah, susah tau nak dapat tanah sekarang ni, nak ke bumi pun. Itu kan mak nakal aku kat sulung tu kata, awak pasal apa? Oh, awak aku duduk dekat dengan Masjid Bukhari, susah lah aku nak dapat tanah, nak tanam dekat apa Masjid Alok Merah macam tu. Susah Kak Iyah pun. Ya tak? Tak, aku tak kira. Dia, aku tak kira. Aku macam mana pun, jadi apa pun, aku nak ke bumi dekat Alok Merah juga. Aku dah pesan dah semua macam mana pun. Jadi apa pun dia kena ke bumi aku kat Alok Merah. Lepas tu, mak aku pun dengar kat sulung dia kata macam tu. Tak apa, baguslah kata. Lepas tu, ada mak menakar aku lagi seorang. Duk sembang sekali lah. Duk sebelah. Kata, tu mak menakar aku kat sulung tu kata. Tumpah gayah kata. Hang cik macam mana? Hang kan ikut On, laki hang kan. Jadi On dah ada dah tanah nak ke bumi semua dekat Masjid Akak Peluru. Kira hang jauh lah pada kami no. Lepas tu kan terus mak menakar aku yang tumpah cik ni muka belain. Dia tahu, dah siapa kata jauh? Sama lah kita kalau mati semua, tiga-tiga orang kita nanti berjumpa dekat alam barzakh. Kata, tak ada jauh-jauh macam mana sama aja, pergi tempat yang sama. Tak lah, kira jauh lah. Aku ke bumi dekat Alok Merah dengan Tan. Hang ke bumi dekat Masjid Akak Peluru. Kata, kira tu jauh lah kira. Kan, taklah dekat macam kami dua. Mak nak aku psycho, kepala otak adik dia seorang lagi tumpah cik. Dia tumpah cik kata, dah dia kira sama. Tak ada jauh-jauh Tak apa Kak Iyah, sama je Lepas tu terus tumpah cik tu dia kali sembang dengan adik aku Hani kan. Sama lah kita no, kalau mati kan semua pergi kat alam barzakh. Walaupun dah ke bumi kat mana pun, kita bukan boleh tentu nak mati kat mana, betul tak? Ada hari kadang-kadang tengok Tuhan bagi kita mati, tengok kita duduk dekat luar negeri. Mati kat luar negeri, kena ke bumi dekat situ lah. Takkan nak buat balik pula, jauh pula, betul tak? Macam-macam lah kisah. Bila mereka berimpun, adik-beradik, kak dengan adik, macam-macam cerita ada. Tu tak masuk lagi. Kalau aku sekali sama nak masuk, dia akan jadi satu cerita meriah. Itulah semua menjadi sebuah kenangan. Itulah
Petang ni aku nak share cerita bab tu je. Aku nak tergelak dengan perangai mereka seorang-seorang.